Umat Nabi Muhammad yang tengah tengok video ni sekarang ni dia tengah tengok tapi dia tak share video ni, dia tak repost video ni, dia tak bagi video ni dekat umat Nabi Muhammad yang lain. Tak payah cakap banyak, dia seorang yang pentingkan diri sendiri. Wih, sebab apa tu Ustaz? Sebab dia simpan ilmu ni seorang-seorang. Dia tak mau sebarkan. Nak lagi dahsyat, dia simpan dan dia amal seorang-seorang. Oh, tak mau. Hai Ustaz, kenapa ni? Nampak macam penting sangat ni. Ya, video ni penting sangat-sangat. Sebab ada satu doa. Doa yang kita nak baca ni, Nabi yang baca. Senang cakap, ada dalam hadis baginda Nabi SAW. Hadis pula hadis sahih. Rugi siapa yang tak amalkan. Ustaz, kami tak sabar ni Ustaz. Doa apa? Doa berkaitan dengan fizikal kita, berkaitan dengan kesihatan kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Senang cakap tentang kesihatan kita lah. Kita baca doa ni, dan doa yang sama juga yang dibacakan oleh baginda Nabi SAW. Jom tak payah tunggu lama. Tengok skrin, kita baca doa ni sama-sama dengan harapan kita minta dekat Allah supaya sembuhkan penyakit kita dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesihatan yang berpanjangan. Amin ya rabbal alamin. Komen amin tau. Okey. Tengok skrin, kita baca sama-sama. Okey, ikut sama-sama nah. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Macam dapat tak? Kalau dah dapat, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Manalah kita tahu ada orang tengok video ni, dia beramal doa yang kita ajak dalam ni. Doa pula doa yang Nabi baca. Mesti kita dapat pahala. Betul tak? Sebab kongsi kebaikan, kongsi sunnah Nabi pula tu. Bukan setakat kongsi sunnah Nabi, kongsi doa, minta dekat Allah. Rugi siapa yang tak share video ni. Semoga kita semua dikurniakan Allah kesihatan yang berpanjangan. Amin ya rabbal alamin.